Hai, Assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel saya, Bob Fairytailing. Kita bertemu kembali. So, video kali ini adalah nak bersihkan kereta Honda CR-V tahun 2012. Dan kereta ni lain macam. Okay guys, untuk video kali ni saya dapat kereta Honda CR-V yang keadaannya sangat-sangat teruk. Kalau kita lihat, kapet dia penuh dengan kesan tanah, debu dan juga sampah yang bertaburan di atas lantai. Keadaan seat juga memang sangat teruk, keadaan bercapuk, kusam dan banyak kotoran. Kalau kita lihat dengan mata kasar sekalipun, kita boleh tengok yang keadaan seat ni sangat teruk dan banyak kesan-kesan tumpuk. Bahagian konsol juga penuh dengan pasir dan juga ada kotoran-kotoran yang melekat pada bahagian plastik. Termasuk juga bonet. Kalau kita lihat, bonet pun penuh dengan debu dan juga pasir. Jadi sebelum kita mula, pinjamkan masa anda untuk subscribe ke channel ini dan jangan lupa untuk turn on bell notification. Ini kerana saya akan post video-video menarik detailing kereta setiap minggu. So, sit back, relax dan enjoy transformasi kereta ni. Okay, sebelum kita mula, kita pakai glove dahulu untuk make sure kita tidak terdedah dengan kotoran. Lepas tu, kita start keluarkan semua barang-barang personal yang ada dalam kereta ni. Dan kita akan asingkan ke tepi untuk akan dipulangkan semula kepada customer. Lepas pada tu, kita keluarkan seat dan juga kapet loose yang ada dalam kereta ni supaya kita dapat akses dan membersihkan semua kawasan kereta dengan lebih mudah. Disebabkan kereta ni banyak shielding yang bersepah, so saya asingkan dengan satu plastik khas supaya saya boleh collect semua shielding-shielding yang ada di lantai, di poket dan juga di konsol. Dan saya akan letak sekali dengan barang personal untuk dipulangkan balik kepada customer. Selepas pada tu, baru saya kutip semua sampah-sampah besar yang ada dalam kereta ni. Dan selesai semua tu, baru saya start memvacuum lantai kereta. Vacuum yang saya gunakan adalah jenama Karcher WD1. So, vacuum ni sangat powerful. Sedotan dia sangat kuat dan kita dapat keluarkan semua kotoran yang ada di atas kapet. Cuma jadi susah bila ada kotoran yang sangkut dengan kapet tu punya bulu-bulu. So, kita kena sental dahulu baru kita boleh sedut. Selepas memvacuum, saya menggunakan proses detail brush saya di bahagian konsol, di mana saya menggunakan detail brush, saya agitate semua kawasan-kawasan yang susah untuk kita capai. Lepas tu, di tangan lagi satu, saya pegang vacuum untuk sedut semua kotoran yang dikeluarkan oleh detail brush.
Ni antara barang yang pelik saya jumpa dalam kereta ni. Sudu pun ada, guys. Baiklah, selepas selesai memvacuum lantai kereta dan juga seat, saya memulakan proses mencuci seat. Saya menggunakan metod SAE, iaitu spray, agitate dan extract menggunakan extractor. Extractor yang saya gunakan adalah kaca Puzi 8/10. So kaca Puzi ni sangat membantu untuk membersihkan seat dan banyak gila kotoran yang keluar kalau kita lihat. Dan jika anda berminat untuk membeli atau menggunakan untuk bisnes anda sendiri, saya ada sediakan link Lazada, iaitu link kepada produk yang saya gunakan di description di bawah. Jika anda berminat, anda boleh klik di link tersebut dan anda akan didirect ke website Lazada dan anda boleh survey harga dan sebagainya.
Bagi proses mencuci kapet, step dia sama juga macam cuci seat. Kita spray, kita agitate dan juga ekstrak menggunakan extractor. Cuma bezanya di kapet ni dia banyak segi dan banyak tempat-tempat yang kapet itu dilipat. So di situ extractor susah untuk capai. So kita kena bagi tekanan yang lebih sikit dan make sure semua tempat tu bersih. Dan kita kena double check, make sure kotoran-kotoran yang ada dalam tu semuanya hilang. Ini standard juga yang saya buat. Saya akan make sure semua kotoran dan tempat yang mana saya boleh capai, saya akan cuba bersihkan sebaik mungkin. Ini kerana keadaan kita tu, kalau kita tak bersihkan betul-betul, kalau basah dan tak disedut dengan baik, bau akan naik. So saya akan elakkan benda tu dan saya cuba bersihkan sebaik mungkin. Baiklah, ini adalah semua air kotoran yang kita berjaya sedut keluar daripada seat dan juga kapet dalam kereta CR-V ni. Kotor gila kalau anda lihat, memang coklat. So bagi anda yang rasa kereta anda bersih, tak ada kotoran, anda cek semula. So apa-apa anda boleh contact saya untuk booking slot dan kita boleh sembang dekat WhatsApp macam mana quotation dan sebagainya.
Baik, untuk pengetahuan penonton-penonton semua, saya ada Facebook dan juga Instagram juga. So, saya ada sediakan di skrin anda ni. So, sila-silalah follow saya di Facebook dan juga Instagram untuk mendapatkan update-update berkenaan dengan customer review, barang-barang yang saya gunakan dan juga posting saya untuk setiap minggu. So, jangan lupa follow dan juga share kepada kawan-kawan ya. Baik, di bahagian handrest ni kalau kita lihat memang kotor, ada sedikit macam daki dan juga kotoran yang terlekat. So saya menggunakan step spray, agitate dan extract juga. Cuma bezanya saya menggunakan detail brush dan juga drill brush lah pada bahagian ni. Ni kerana mungkin tempat tu selalu kita letak tangan dan kesan daki dan kotoran melekat. So anda akan lihat perbezaannya sebentar lagi. Memang sangat bersih dan kotoran-kotoran yang ada dalam tempat handrest ni bersih dan semuanya keluar seperti baru semula. Di bahagian pintu ni pula ada tumpahan gam gajah yang sangat kuat. So menggunakan sabun dan sental saja tak boleh keluar. So saya menggunakan steamer. Ini juga steamer berjaya keluarkan kotoran tu semua guys. Kalau anda lihat, semua gam-gam yang terlekat pada bahagian plastik semuanya hilang. Dan hanya tinggal plastik yang bersih dan semua gam itu berjaya dibawa keluar. Steamer ni sangat membantu bagi saya kerana dia dapat panaskan kotoran-kotoran yang ada tu dan dia membuatkan kotoran tu jadi loose, senang untuk kita bersihkan. Cuma pada masa sama, dari sudut penggunaan kita kena hati-hati juga. Tak boleh tembak dan kenakan steam terlampau lama di bahagian plastik, takut plastik tu rosak. So saya sepanjang saya membuat pembersihan ni, saya akan hati-hati dan make sure kotoran-kotoran yang ada tu bersih. At the same time saya tak rosakkan keadaan-keadaan barang-barang dalam kereta. Untuk bahagian konsol dan tempat-tempat yang delicate ni, saya menggunakan detail brush dan juga sabun sajalah. Sebab saya tidak galakkan menggunakan steamer di sini, takut barang elektronik ini bahaya dan cepat rosak. So saya menggunakan detail brush, sabun dan saya lap bersih semua kotoran yang ada di bahagian konsol dan juga radio.
So last sekali adalah proses kita sapu stoner trim shine di semua bahagian plastik. Ini dapat membantu untuk kita menonjolkan plastik itu dan nampak seperti baru. Anda boleh lihat di video ini di mana perbezaan sebelum saya sapu dan selepas saya sapu. Keadaan plastik itu nampak menyerlah dan sangat cantik. Ia kelihatan seperti baru semula. Saya sangat puas hati dengan produk stoner trim shine ini kerana hasilnya sangat memuaskan dan nampak kereta itu sangat baru, seperti baru keluar showroom. Setelah beberapa jam mengemas, akhirnya selesai interior detailing daripada Marvel Detailing. So, terima kasih kerana menonton. Jika anda suka video ni, jangan lupa like dan share. Terima kasih kerana menonton. Bye. Assalamualaikum.